Assalamualaikum Kak Dah. Kedai baru Ya, kedai baru. Oh ni saya nak try hari ni nasi berlauk boleh? Boleh? Kita ambil ayam merah sikit. Kedai baru masih lagi dekat Ampang ya guys Kak Dah yang depan ni apa? Daging belengah. Daging belengah. Boleh Kak Dah nak try daging belengah? Daging belengah. Asyik makan nasi kerabu. Hari ni kita nak nasi berlauk pula. Tak nak nasi kerabu. Ikan apa? Ikan tongkol. Ikan tongkol. Boleh ikan tongkol. Ikan tongkol ni daripada Terengganu Kelantan lah, apa benda lah Terengganu pula. Letak ikan tongkol sikit. Oh, ikan tongkol. Kita hari ni try makan ikan tongkol Okay, bubur ikan tongkol. Oh ni kuah dia. Oh, ni kuah dia. Ikan tongkol dah ambil. Ni lok apa Kak Dah? Daging kerutu. Daging kerutu. Boleh lah nak try daging kerutu. Try. Ni daging kerutu. Letak daging kerutu sikit Kak Dah. Ada itik. Itik Boleh nak try itik? Asyik makan ayam je kena itik pula Kak Dah. Okay, nak bagi apa? Boleh mana-mana? Apa-apa je lah. Sebab je lah. Kita kena itik. Okay, itik. Ni Lepas best seller. best seller dekat sini Itik. Okay. Saya nak kambing Kak Dah boleh? Kambing ni kambing. Oh letak kambing sikit Kak. Oh, tu dia. Oh itu mantap mat. Pekat mat kari dia. Oi tak sabar je nak makan. Kambing lain pula, kambing besar sikit ni. Kambing bakar Kak. Kambing. Lepas tu ni apa ayam bakar. Boleh ayam bakar? Boleh mana-mana. Boleh. Peha ke apa ke, kepak ke, sayap ke. Yang ni daging apa? Tu hati. Hati ni? Hati dengan limpa. Boleh lah campur hati dengan limpa last. Hati dengan limpa kita campur. Hati sikit lepas tu limpa sikit. Baru ngam makan. Okey, pulut pagi so. Pulut pagi so. Dah nak habis dah pulut pagi dia Habis dah ni. Oh, makanan kegemaran orang Pantai Timur. Letak nyok. Tak nyok. Saya dah bahir. Letak kacang hitam. Okey, ngam. Berapa ya? 5 5 ya so. Kedai sekarang kat mana Kak? Kita Ampang, Jalan Indah 1. Oh, pindah depan sikit lah. Boleh habis je Kak Dah. Ambil yang Jalan Indah 1.